berjaga untuk kita menjaga anak orang. Menjaga anak orang. Jaga dah. Kita dah jaga anak orang. Jaga anak orang tu dua maksud. Tiga maksud, tapi menjaga untuk mendidik pelajar. Jaga salah faham. Podcast Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama anda pada hari ini adalah saya Tengku Izhar bin Kamarudin, pelajar option Bahasa Melayu di IB3 Darat. Jadi pada hari ini kita akan rasukan sesuatu yang special lah, iaitu seperti biasa kita akan laksanakan podcast. Jadi podcast ni santai-santai saja. Jadi bolehlah kita bersembah kacik sambil ilmu tu dapat, maksudnya kacik tapi sampai. Jadi untuk kita teruskan kekacipan kita pada hari ini, kan, kita akan kacik pada hari ini. Kita akan bawakan tetamu podcast kita ni yang juga seorang yang kacik lah. Tidak. Oh, dia Saya behave. dia masih lagi behave. Jadi kita teruskan pada pengenalan pada tetamu kita, yakni saudara Ahmad bin Adnan. Ini pelajar option pendidikan Islam lah di IB Kampus Datuk Razali Ismail ni. Jadi bagaimana khabar saudara? Sihat ke? Alhamdulillah setakat ni. Tapi belum makan lagi. Belum makan lagi? Samalah saudara. Jadi Kita kepuk kan. ya, kita gepuk. Jadi untuk pengetahuan, podcast kali ni lebih special dan juga sangat unik, kerana podcast kali ni kita akan berbicara dalam dialek Kelantan. Jari-jari dia buat kita kecek dialek Kelantan ni. Dan saudara Ahmad ni kita kenal dah lah. Yang ni daripada Kelantan, orang Tanah Merah. Nama bukan Kelantan tapi besuk dari kecek Kelantan. Jadi bolehlah kita podcast dalam dialek Kelantan. Jadi untuk tajuk kita pada hari ni, tajuk apa agak-agak? Bulan ni musim menyambut hari-hari. Menyambut hari-hari. Kita dah selalu anak teka Hari Guru. Hari Guru. Jodoh semati. Dia kat awal. Dia tak tahu tu. Tengok muka boleh baca. Tak ada skrip tak ada skrip. Ni dia tahu sendiri tahu. Jadi apa orang nak kata, jadi bila kita sebut Hari Guru ni, temanya pada hari ni adalah Guru Bitara Nadi Negara. Tapi kita tak singkah tu. Kita tak sentuh isu sensitif yang muncul pada politik tu. Jauh tu kita nak bincang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah ni kita jadikan dia ni sebagai seorang guru. Mana dia lah guru kepada kita yang ajar segala bab agama Islam kepada kita. Jadi itulah apa yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi antara kita nak tahulah juga, yang mana kita tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ikon pendidik yang agung, sesuailah dengan tema yang Malaysia bawa pada hari ini untuk guru, iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Mana kita tahu Rasulullah dulu ni, dia ni juga seorang guru, dia juga yang dakwah, dan juga dia ni juga adalah pemimpin kepada negara tersebut, kepada negara Madinah lah pada ketika itu. Di dalam Islam ni kita ada ikon pendidik yang paling agung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di daripada sudut pandangnya saudara, bagaimana kita boleh terjemahkan keunggulan sifat yang ada pada baginda ni untuk seorang pendidik? Maksudnya biar ada kriteria Rasulullah tu dalam jiwa pendidik di negara kita. Okey, baik. Sallallahu ala Rasulillah wa alihi wa man wala. Pertama sekali, kita perlu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesiapa. Jadi bila mana kita mendalami perihal sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, perihal kehidupan baginda, perihal kerana baginda bersosial, kerana baginda sebagai pemimpin. Jadi sebelum kita nak sampai kepada semua perkara aspek-aspek tadi tu, kerana pembentukan baginda sallallahu alaihi wasallam masa kecil. Situ. Kena tahu daripada kecil dulu. Sebab apa? Sebab melentur bola biarlah dari rumahnya. Betul tak? Betul kata. Jadi nak katakan baginda sallallahu alaihi wasallam masa kecil tadi dia dibentuk. Baginda ni apabila dilahirkan, ya kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanpa seorang ayah. Ayahnya wafat ketika mana? Tak ada kandungan lagi. Betul. Jadi apabila dilahirkan tidak terus bersama dengan ibu dia, tidak tinggal bersama ibunya. Jadi di sini kita bukan nak katanya
Allah tak sayang ke baginda, tapi itulah cara Allah sayang ke baginda. Sebab apa? Kita lihat kepada yang tersirat daripada yang tersirat. Kita lihat satu sudut. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ni tidak dijaga oleh ibu baginda, yakni Aminah binti Wahab, Sayyidah Aminah binti Wahab. Apabila tidak jaga tu, sebab apa? Dia hantar kepada sebuah ibu susuannya, sebuah kampung di Mekah juga. Tapi kampung tu terpelihara daripada, contohlah kita bawa KL Lumpur. KL Lumpur ni satu tempat ada Bukit Bintang sekalian, macam-macam kata mai. Persekitaran dia tu ada Hindu, ada Cina, semua walk tu situ lah ke. Dia apa comel lah. Bila nak comel tu, kita tak atas situ, tapi kita atas satu tempat perjalanan sikit. Sebab apa? Satu tempat tu Ummul Kalsum ibu susuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tempat tu sebuah perkampungan mana terjaga bahasa Arabnya, bahasa yang asal. Contohlah kalau kita tengok di Malaysia contohnya, kita bawa di KL tu satu buah campur semua bahasa, ada Kelantan, ada Besar, ada bahasa India, ada Cina, semua pak campur. Sebab apa? Sebab tu hidup ikut sebuah bandar. Kita tahu. Tapi kita hantar ke Pahang, contohnya ni kita bawa Pahang, bahasa yang kekal terjaga dan bahasa baku, dengan bahasa bahasa Melayu, bahasa Melayu jati ya. Contoh begitulah. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam dihantar ke sana bagi membentuk peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil lagi. Adanya sebuah jati di betul-betul orang. Walaupun kita tahu dikatakan baginda ni tidak kerti membaca, tapi kita jangan patut nak jadi pemimpin kan, patut nak gitu, patut nak gini. Kita tak nak pandang gitu. Itu bukan hak kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam ummi, buta huruf, bukan buta huruf tu. Nama ibu bagi segala benda yang kat dunia ni. Kita tak boleh tafsirkan tu sebagai buta, tidak layak bagi baginda sifat tu. Jadi kerana kita nak masuk ke kriteria kepada seorang pendidik masa kini, kita lihat perjalanan hidup baginda daripada kecil dibentuk gitu. Apabila sampai satu masa baginda diajak oleh bapa saudaranya Abu Talib untuk berniaga. Jadi situlah baginda ni diasuh untuk bersosial dengan orang. Dia kata dia, maksudnya pembentukan diri daripada kecil. Jadi kita sebagai seorang bakal pendidik, bila kita nak membentuk, kita bukan sekadar muallim. Muallim maksudnya sekadar ngajar. Pagi gitu. Pergi sekolah ngajar balik. Pergi sekolah ngajar balik. Input tak ada. Bukan. Tapi kita jadilah seorang murabbi, mudarris, mursyid, muaddib. Katanya kita mendidik dari segi akhlak, dari segi peribadi, dari segi sahsiah, dari segi intelektual. Bila kita nak kaitkan baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Kita lihat daripada soalan yang pertama yang saya tunjukkan kepada saudara Ahmad ni. Jadi kita boleh lihat dah yang mana seorang guru ni, kalau kita nak contoh kepada Rasulullah ni pada kecil dia dijauhkan daripada lingkungan yang buruk. Jadi itulah juga kita sebagai guru, kita cuba untuk jauhkan pelajar ni daripada lingkungan yang buruk, mana kita jadi murabbi kepada mereka, kita didik akhlak mereka. Jadi itulah. Bukan sekadar aja. Kita bukan sekadar aja, bukan ada suak. Yang kali tak ada apa, tapi kita kena buat gini, kena buat gitu, barulah bila masa depan ni kita jadi guru yang mana bukan sekadar mendidik tetapi membentuk jati diri dalam pelajar tersebut untuk membangkitkan negara kita ni. Jadi itu untuk soalan yang pertama lah. Untuk soalan kedua ni saudara Ahmad telah sentuh. Dia tahu dah gapo anak lain. Saja lah. Gitu. Jadi gapo? Dia dalam betul tadi kaitan dengan konsep muallim dengan murabbi. Dia setuju macam. Tapi apalah kita tanyalah juga. Kerana pendidikan dalam Islam ni membezakan antara tugas sekadar mengajar, iaitu muallim, dan juga tugas mendidik jiwa dan juga serta akhlak pelajar ni, iaitu murabbi. Dalam usaha nak lahirkan bertepatan dengan tema kita ni, iaitu guru bitara, mana bagaimana guru-guru di Malaysia ni boleh menyeimbangkan penyampaian silibus akademik dengan peranan mereka
sebagai murabi. Maksudnya saya nak seimbangkan dari segi saya nak mendidik, nak kejar silibus lagi, tapi saya nak jalankan tugas saya sebagai murabi. InsyaAllah. InsyaAllah. Soalan yang cukup benar kata. Jadi satu kalam ulama kata apa? Laulal murabbi ma ariftu rabbi. Tahu tak maksudnya? Maksudnya cukup indah. Kalaulah aku ni, laulal murabbi, kalaulah tak ada seorang murabbi, tak adanya seorang guru pendidik, ma ariftu rabbi, tak kira aku ni pernah kenal akan Tuhan. Maksudnya bila tak kenal Tuhan, tak ada tujuh hala lah dalam hidup ni. Contoh kita tengok kafir, dia sekadar hidup, dia ada dunia, ada duit, ada nak makan, tapi tujuh hala ni selalu mana je? Kita je lah terumbang ambing orang kata. Tak ada satu destinasi yang tepat. Jadi nak bawa tadi, nak seimbangkan balik antara silibus akademik dan juga pada masa yang sama nak jaga. Jadi berdasarkan kalam ulama tu tadi, kita perincikan lagi seorang murabbi ni pada masa yang sama dia perlulah bijak dari segi. Jadi seorang pendidik perlulah yang ada yang pendidikan dirinya sendiri dulu. Tidak gitu. Kalau kita lihatlah, kita masuk di IPG, contoh kita bawa diri kita sebagai seorang siswa-siswi guru IPG yang bertaraf antarabangsa. Jadi itu dia. Contoh, kita di sini bukan sekadar mari pelongo-pelongo tadi kita, tapi kita dididik, diasuh, dibentuk. Jika boleh. Di siap asal ni. Tapi untuk apa? Untuk membentuk jati diri. Jati diri untuk apa? Sebelum kita mengajar anak orang tu, kita ajar diri kita dengan pelbagai ilmu. Tak semestinya kita nak kuncikan ilmu akhirat, tapi ilmu dunia tu juga ilmu akhirat. Jika kita niatkan satu ibadah setiap baktulah hadis Nabi kata dah, atau kama qala innamal a'malu binniyat. Mana-mana pun bila ada niat tu tentu ibadah kepada Allah SWT ni. Jadi situ pendidikan diri sendiri. Seorang pendidik tu nak mendidik orang, dia kena didik diri sendiri. Jadi tak kira lagi lah antara nak kejar silibus, nak didik pada masa yang sama, nak membentuk seorang murid. Ya, automatik jadi boleh. Kalau diri ni macam benda, automatik boleh. Pada masa yang sama lah. Perlulah skop lingkungan atau di akhir tahun lalu ada seorang contoh analogi seekor kambing duduk seorang seekor kambing duduk sekor seekor kambing duduk sekor seekor kambing sekor dengan sekor dia duduk berkumpul bayangkan, mari seekor serigala dia nak gimana? Nak berkumpul lagi mak duduk sekor dia pergi sekor tobat dia sekor. Jadi begitulah. Bila mana kita ni nak mendidik diri kita pun, bila mana kita duduk seorang diri, mudah hasutan dari pelbagai cara. Hasutan dari minda, hasutan daripada kita yang paling besar ni tangan kita 24 jam ada, 24 jam ada. Ni krisis dunia pelbagai sekarang dia, pelbagai fitnah menyebar dia. Jadi katanya begitu. Jadi bila mana kita ada skop satu bi'ah satu kelompok mana saling membimbing, saling menasihati, insya-Allah terjaga dunia akhirat. Terjaga untuk kita menjaga anak orang. Menjaga anak orang. Kita dah jaga anak orang. Jaga anak orang tu dua tiga maksud, tapi menjaga untuk mendidik pelajar. Jaga salah faham. Jangan salah faham. Dia menjaga anak orang tu dua maksud. Dia boleh pergi kepada dua-dua baik. Dua-dua baik, tapi dia betul juga dari segitu tema kita pendidikan. Tu podcast tu kita buka podcast lain. InsyaAllah tu podcast special ke. Datang jahat podcast special. Apa yang nak dikatakan oleh saudara Ahmad ni, dia kata maksudnya bila nak seimbang ni, yang pertama sekali yang mana dikatakan oleh saudara Ahmad, pentingnya di kita sendiri ni perlu baik dulu. Maksudnya perlu diasah dengan comel lah dulu, dibentuk dengan baik. Dan juga yang kedua, poin utama dia adalah membentuk bi'ah. Maksudnya suasana yang comel lah untuk kita jaga dari segi kita belajar ni. Kita pastikan suasana dalam kelas, contoh suasana dalam kelas, kita pastikan suasana dalam kelas tu comel. Maksudnya tak ada dah budak hok jaga,
hok nyupoh tu tak ada. Betul tak? Betul. Kita kena jaga dari segi tu untuk kita betul akhlak. Sebab tu kita sendiri. Kita sendiri dulu. Sebab kalau kita sendiri hok nyupoh, kalau kita dengar budak nyupoh, biasa jadi biasa sebab kita biasa dengan nyupoh. Jadi gitu. Kita ni berapa minit dah ni? Lama-lama aku balik jeng juga kan. Mungkin dua soalan tadi tu boleh kata dihuraikan dengan sangat jelas lah oleh saudara Ahmad. Dia hurai tamu tadi berkaitan dengan tema kita sebut. Jadi apa? Berkaitan dengan ikon pendidikan utamalah dalam Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan juga yang keduanya berkaitan dengan konsep muallim dan juga konsep murabbi. Dan ada beza lah dua tu. Muallim ni sekadar mengajar, murabbi ni dia yang membentuk pelajar tersebut. Maksudnya untuk guru pada zaman sekarang ni pentingnya ada sifat murabbi tu. Bukan sekadar kita pergi mengajar tapi tak ada hasil. Itu dia. Jadi mungkin itu sajalah podcast. Kalau kita sudah jelaskan dengan baik, kita kaitkan dengan hari guru dan juga hari ni podcast special sikit. Tak kira buat. Tapi nak buat. Ni orang ni buat podcast dialek Kelantan. Cuma tetap dia guru Bitara Naji Negara. Saya ingat satu kisah bagi dia tu. Biasa. Boleh. Nelah, boleh. Boleh. Sila. Netek ni. Dia katanya buah mulut. Buah mulut sedap kata. Satu kisah tu. Nabi SAW lalu satu jalan. Hati dia terserempuk dengan seorang pakcik buta. Pakcik buta ni? Hati Nabi lah pakcik buta ni seorang Yahudi atau Nasrani, Wallahu'alam. Tak apa nak ingat. Tapi gitu kisahnya. Nanti pakcik buta ni dia boleh benar lah memburukkan nama bagi dia. Kisah ni gitu. Okay. Muhammad bin ni tak memburukkan nama Muhammad ni jahat, Muhammad zalim. Dia tak Muhammad pendusta, bersihir. Bagi belakang. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa dengan pakcik tu, dia bagi. Dia suap roti, minum air dengan lemah lembut. Berulang kali banyak kali sampailah satu tu baginda telah sampai kita call wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baginda nak tahu pasal ni, nak tahu kebiasaan baginda, dia meneruskan perbuatan baginda. Tapi pendeta tua tu tahu ke ni bukan orang sekali-sekala suruh aku ni bukan apa dia pun tanya sahabat baginda, mu bukan orang suruh aku kala-kala ni, bukan mu siapa, mana orang yang sekali-sekala. Sahabat tu cerita lah, orang suruh mu sekali-sekala tu lah baginda sallallahu alaihi wasallam, tu lah Nabi yang mencecah, menghina. Jadi nak kaitkan dengan guru Bitara Naji bicara Nadi negara. Nak kaitkan ke apa? Guru Bitara. Comel tu Bitara. Jika kita susuri molek antara salah satu maksudnya keterusan yang lembut ini pelbagai bentuk molek Bitara Naji negara. Jadi kita nak membantu satu negara tu guru. Jadi di sini guru kita selitkan diri kita, kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap pemimpin tu dia perlu dia lah kena cara, dia lah akan ambil tanggungjawab. Jadi katanya kalau Allah SWT wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap ada kita ni khalifah. Jadi kita tak ingat lari daripada tugas tersebut. Tu kita dipertanggungjawabkan. Itulah kita perlu didik adik kita. Kami yang baru cerita tadi nak katanya Bitara situ perbuatan baginda walaupun jatuh ke tetap kita buat baik. Jadi kita akan ada masa jatuh bangun kita perlu ingat banyak lagi orang yang jatuh ada kita bersama, kita perlu ambil buat diri kita mana-mana. Itulah sebagai seorang guru ni mana ada juga terikut pada zaman sekarang ni mak ayah diri yang cerita kita, tapi kita balik lagi pada sifat Rasulullah. Bagaimana dia duk makan untuk suap. Orang ni duk ngata dia, tapi Rasulullah tu tak suap dengan lemah lembut. Ada tiba-tiba nak suap rasa tak, dia akan suap dengan lemah lembut. Itulah antara tema huraian tema untuk guru Bitara tadi. Jadi disebut oleh saudara Ahmad, kerana kita sebagai guru ni
perlunya sifat sabar dalam diri kita lah. Itu lah yang paling penting sekali untuk kita mendidik anak bangsa ni. Jadi itu sajalah dah. Lama-lama pun orang singgah dah. Yalah. Terus dah tiket podcast special lah. Kalau boleh datang aja. Pada masanya juga sama-sama lah. Kita sama ucapkan Selamat Hari Guru 2026. Gitulah. Okay. Stay tune untuk episod seterusnya. Bye bye. Hitam putih pun mulai berwarna